Assalamualaikum sahabat. Saya mengambil gambar bukit. Bukit atau gunung ke nak cakap apa ni ya. Dia nampak dari sini. Tapi saya boleh je nampak sepenuhnya kalau saya bangun. Kaki saya kan cedera kan. Saya malas nak bangun. Cedera. Okey, gambar ni pun saya sekejap ya. Saya tekan ni. Tak mau lah pula. Okey. Dia dari Shell ni. Bukit tu belakang Shell. Ini bertempat di Tanjung Malem, Perak. Ni di Proton City. Okey guys, tak sangka pula boleh nampak bukit tu dari sini. So kadang-kala dari Proton pun boleh nampak. Kan hari tu saya ada hantar view kan. Dari situ pun nampak juga. Sebenarnya tadi saya nak ambil video lain tapi lain pula yang dah dapat. Maksudnya tadi saya nak ambil gambar dekat traffic light tapi ada masjid Proton. Benda yang saya rasakan cantik. Tapi ada orang tengok saya ambil gambar pokok rambutan, dia kata saya ni nak jadi influencer. Sanggup ambil pokok gambar rambutan, semua orang nak jadi influencer kan. Tak boleh lah cakap macam tu sebab apa yang saya rasakan cantik, menarik, tertarik, terpikat saya akan ambil gambar. Jadi tak payahlah nak petikai kan semua usaha-usaha orang lain. Okay, bye.